Comelnya bunga dia. Hello? Hello Lala Move. Saya on the way. Tapi ni nak ambil barang apa? Bukeh. Apa buka? Bukeh. Bukeh. Oh, bukeh. Bukeh. Okay. Oh, bukeh flower. Faham. Okay, saya on the way lah Naik kereta kan? Ya. Okay. Alright, baik. Mana aku tahu tiba-tiba ya kita cakap Melayu, tiba-tiba cakap English. Manalah, terkejut aku. Bukeh. Bapak sempit weh jalan, ya Rabbi. Ini macam mana nak patah balik ni? Kena reverse ke? Minta maaf makcik belakang. Saya bawa slow sikit sebab saya mencari rumah ni, bukan mencari Ramli. Kita nak ambil bunga. Boleh. Nasi. Pasal abang bagi dia. Okey, baik. Ni saja. Sama. Comelnya bunga dia. Saya letak kat sini lah Jangan pergi mana-mana. Duduk elok-elok. Bunga pun kita dah ambil. Comel je bunga dia. Tapi itulah, nak keluar daripada sini, nampaknya kita kena guna reverse card. Kena gunakan segala six sense yang ada. Ya, orang-orang kat sini pun dia reverse ke macam mana? Bunga cinta. Tak ada tempat nak parking lah, pulau. Parking sini lah Jom kita hantar bunga. Comel. Okey, dah hantar. Tapi tak ada video sebab boleh pula habis bateri. Kita dapat dalam RM13.72. Alright. Macam mana perasaan dapat bunga Sebab aku tak tahu. Sebab aku lelaki. Kalau aku dapat bunga pun, aku tengok bunga, bunga tengok aku. Gitu. Jadinya apa perasaan perempuan kalau dapat bunga? Cuba bagi 18 sebab kenapa korang suka dapat bunga. Alright.